So apa kita kena buat? Kita kena config T terminal, klik je VLAN 10. Okey, exit VLAN 20. So by right kita dah ada 2 VLAN lah kat sini. Show VLAN brief. So kita dah ada 2 VLAN, VLAN 10 dengan VLAN 20. So kita dah ada VLAN kat sini. So kita akan configure terang VLAN 10 dan VLAN 20 ni kepada interface dia. Interface yang akan kita gunakan di Cisco adalah interface gigabit 101. Kat sinilah kita akan configure terang tu. Interface ni memang bersambung kepada McCarthy lah. McCarthy juga dah kita set terang tadi bila 10.20. Kabel dah masuk. Kalau kita tengok kat sini show IP interface brief. So dah up. Tengok physical dah up. Physical dah up, gigabit 101 dah up. So kita kena configure terang lah. Okey, config T interface giga 1/0/1 switch port mode kena bagi tahu dia sebagai terang. Okey, lepas tu switch port terang, allow VLAN apa? VLAN 10. Lepas tu switch port terang, allow, oops,